Pernah tengok lidah sendiri dan terfikir, kenapa warna dia pucat? Kenapa ada coating tebal? Kenapa ada retak ataupun bengkak? Kalau anda sedang ikhtiar hamil, ini mungkin petunjuk hormon anda perlukan bantuan. Dalam perubatan tradisional, TCM dan Ayurveda, lidah adalah cermin kesihatan dalaman dan secara saintifik memang betul. Perubahan hormon, darah dan usus boleh pengaruhi rupa lidah. Petunjuk lidah dan kesuburan. 1. Lidah pucat, mungkin tanda darah rendah atau kekurangan iron, ovulasi lemah. 2. Coating tebal putih atau kekuningan, usus tak sihat atau imbalance flora, hormon mudah kacau. 3. Lidah bengkak atau berlekuk tepi, badan alami kelemahan pencernaan, toksik berlebihan. 4. Lidah merah sangat atau ada titik merah, tanda haba dalaman, inflammation, boleh ganggu implantasi. 5. Lidah kering, dehidrasi atau kekurangan estrogen. Kalau anda nak bantu hormon, usus dan darah anda stabil semula, boleh mula dengan 1 sachet Effertitaro setiap pagi. Ia bantu stabilkan ovulasi, cantikkan kitaran haid, seimbangkan flora usus dan hormon. Kadang lidah kita beri tanda halus yang tubuh tengah minta bantuan. Dengar signal tu. Mulakan langkah pertama untuk subur secara semula jadi.